Taubat apa syaratnya? Kalau kita ni melakukan dosa dengan Allah, 3 syarat. Ada bagai-bagai pandangan, di pandangan jumhur ulama. 3 syarat. Contoh dosa kita dengan Allah: minum arak, berzina, berjudi, tidak tutup aurat dan sebagainya. Pertama, berhenti buat dosa. Kalau suka berzina, berhenti berzina. Kalau suka berjudi, berhenti berjudi. Kalau suka minum arak, berhenti minum arak. Yang kedua, menyesal di dalam hati, takut kepada Allah. Yang ketiga, berazam untuk tidak melakukannya lagi. Siapa buat 3 ni, maka habis dosanya licin. Lagu mana jadi? Macam kanak-kanak. Atta ibu aniz zambi, kata Rasulullah, kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, maka jadilah dia seperti kanak-kanak yang tidak mempunyai dosa.